Ika Sohaime dan anda sedang menonton Busana Asia. Episod kali ini saya berada di Shah Alam Selangor di mana saya akan menjejak seorang mereka yang mengilhamkan rekaan fashion kurta dan jubah lelaki moden yang kini menjadi trend di seluruh Malaysia. Kalau nak tahu lebih lanjut, jangan ke mana-mana. Teruskan bersama Busana Asia hingga ke penghujung rancangan. Hai, selamat datang. Sihat ni? Alhamdulillah baik. Alright. Ini tadi mereka yang saya katakan, iaitu Azlan bin Karim, pengasas kepada jenama bin Karim. Dan dia juga salah seorang mereka yang mencetuskan fenomena untuk jubah dan juga kurta lelaki moden. Kerjaya saya sebagai seorang pekerja fashion pada usia 22 tahun, di mana saya habis saja belajar di UiTM. Saya habis UiTM mendapat ijazah sarjana muda seni reka fashion dan saya terus terjun ke bidang fashion. Hari ini saya nak tunjukkan design terbaru saya. Okey, yang this one adalah paling baru kalau you tengok kat sini. Kalau you tengok design ni, apa yang you nampak? Saya nampak macam ada garisan dekat sini. Yes, exactly. Memang saya terapkan garisan dalam rekaan ini adalah untuk menegaskan sesuatu sebenarnya. Kalau you tengok, kalau kita pakai dekat badan kan, jadi badan kita akan nampak seperti apa? Kurus. Ya, itu juga adalah satu elemen yang saya cuba sampaikan. Sebab bila ada garisan di tengah dan color hitam sebagai color-color yang matching dengan color yellow master ini, hitam itu akan mengecilkan saiz. Saya buat freelance sebagai designer selama 1 tahun, and then saya nampak ada potensi yang besar dekat dalam bidang fashion. Bagi saya, fashion adalah satu, bukan saja kreativiti, tetapi juga adalah satu bidang perniagaan. Ni saya nampak satu motif yang sangat menarik. Yes, ini adalah motif yang saya reka sendiri dan saya ambil inspirasi daripada Arabesque. Dan juga kalau Atika tengok, motif ini sangat cantik dan juga cuba Atika teka dekat mana permulaan ataupun akhiran motif ini. Agak susah sebab dia bercantum dan dia tidak akan jumpa titik permulaan dan titik pengakhiran. Dan juga itu adalah falsafah saya yang cuba bawakan dalam kurta ini. Falsafah kehidupan. Yes. Mereka fashion ini bukan saja mereka, tetapi memberi satu, macam saya cakap tadi, contribution kepada masyarakat tentang apa dia buat dan kena bertanggungjawab tentang apa saja hasil karya yang dia cuba sampaikan. Jadi saya memang suka melihat sesuatu dari sudut yang lain. Ni apa ni? Atika, okey, yang ni saya nak tunjukkan kepada awak something yang baru yang saya reka. Teka, apa dia? Something ke? Yes.
Yes, pandai awak Oh. So ini adalah samping kain plekat yang saya reka untuk kemudahan kepada orang-orang yang biasa tak pandai pakai samping. Tengok dia ada dia punya Yes, apa? dia ada Lubang dia. untuk kita masukkan tali. Azlan ni seorang mereka fashion yang bijaksana, di mana dia dapat mereka sesuatu yang luar daripada kotak pemikiran. Contoh, kain samping yang direkanya sangat mudah dan ringkas untuk dipakai. Soalnya kalau orang fikir pasal rekaan-rekaan ini adalah untuk sarung, pakaian-pakaian wanita, tapi dia dapat fikirkan untuk kaum lelaki. Dan juga kebanyakan fabric yang digunakan adalah kain cotton Jerman. Okey, samping Atika kita pakai macam ni. Kita letak kat belakang, tu boleh nampak ada satu lubang dekat sini. Ya. Dan kita masukkan bengkung punya tali dekat lubang itu dan kita tarik. Bagi saya, kalau kita nak buat sesuatu, kita kena ada ilmu. Contoh, kalau kita nak jadi seorang pereka, kita kena ada ilmu yang mendalam dalam fashion. Kita bukan hanya reka sesuatu hanya sekadar nak nampak cantik, tapi bila kita reka sesuatu dengan adanya ilmu, kita akan rasa bangga dengan rekaan kita sendiri. Saya suka menyelesaikan masalah-masalah yang orang tak ambil tahu. Contoh macam samping tadi atau beberapa lagi. Saya banyak suka fikir benda-benda yang unik tetapi boleh dikomersialkan. Itu saya punya kekuatan, saya rasa. Saya suka dengan rekaan dekat hujung ni. Okey Atika, sebenarnya kalau kita nampak apa yang di hujung lengkung ni adalah rekaan yang saya rasa sangat sesuai untuk mengemudi. Dan juga dia memberi satu falsafah pemakaian samping. Kalau kita tengok pakai samping, you akan seolah berkiam. Berkiam macam kita sembahyang. Jadi di kanan, di atas kiri. Itu juga yang saya cuba terapkan dekat sini. Kalau dia tengok, jadi dia ada satu falsafah yang saya masih pegang, di mana kiam itu sebagai satu falsafah di samping. Jadi saya tak hilangkan falsafah samping itu dan cara pemakaian. Ada kiam, iaitu berlapis kanan di atas kiri, dan juga ada bengkung. Ini juga adalah satu falsafah lama orang-orang Melayu dulu pakai samping dengan bengkung. Yes. Dan dia memberi satu bentuk penggayaan baru.